Aku estimate cost dalam RM1,000. Ni kedai PC yang aku akan buat PC Image dekat Wang Sarawak. Inilah keadaan dia. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ini aku nak buat satu benda, iaitu aku nak upgrade PC aku. Basically aku nak upgrade RAM dengan aku nak upgrade hard disk lah. Sebab aku rasa RAM aku dah tak berapa laju, and then hard disk aku pula dah penuh. Aku tak tahu benda ni akan jadi panjang atau pendek, tapi basically dua benda tu lah aku akan buat dulu untuk hari ni. Aku estimate cost dalam RM1,000. Mungkin lebih atau mungkin kurang sikit, aku tak sure. Hard disk yang aku ada sekarang adalah 256GB, which is, well, korang pun tahulah tak cukup lah kot. iPhone aku lagi besar kan. And then RAM aku pula aku akan upgrade 8GB. Aku akan tambah lagi 8GB, so jadi 16GB. Aku punya spek PC ni tak sama macam korang lah. Korang punya, mungkin korang punya spek yang lebih upgrade, lebih terkini. Aku punya last aku beli 2020, itu pun budget je masa tu. So aku akan upgrade lah sampai masanya, sebab untuk buat editing video ni sangat melelahkan lah untuk aku. So aku rasa ada lebih rezeki, so aku upgrade lah PC aku untuk kegunaan aku jugalah, untuk kegunaan kerja dan sebagainya kan. Kebetulan ni pun hari cuti, masih lagi aku bercuti, so aku ambil peluang ni lah untuk upgrade. Korang cuma aku ada pertanyaan lah untuk korang yang selalu buat konten video, yang selalu yelah buat konten, rekod video dan sebagainya. Kat mana korang simpan korang punya rakaman video tu? Sebab actually aku punya ni barulah juga, tapi disebabkan banyak rekod video ni, so storage aku dah jadi penuh. So aku tak tahu yang mana, kat mana aku patut simpan. Adakah patut beli cloud atau patut beli external hard disk yang baru lagi? Bagi tahu aku lah macam mana. So aku nak pergi dekat area rumah aku dekat Wang Sarawak. So aku nak tengok apa yang diorang boleh offer lah dekat aku. Alright, let's go, jom. So aku dah sampai dekat Wang Sarawak. So aku nak riki dulu harga berapa. Cuma yang aku tahu, aku ada baca-baca lah juga, harga RAM sekarang naik. Mungkin sebab AI macam mana tu, so aku tak faham sangat. So kalau dulu graphic card kan masa COVID, so sekarang RAM pula yang naik. So kita tengok dulu harga macam mana. Ni kedai PC yang aku akan buat lah, PC Image dekat Wang Sarawak. Tadi dia kata hard disk dalam 31 lebih untuk 512, dengan 1 tera dalam 51 lebih, and then RAM dalam 320 untuk 8GB DDR4 lah istilah dia. So aku proceed lah dulu, and then tengok dulu macam mana. Aku ambil dulu aku punya PC, and then aku set up macam mana. So ni PC yang aku bawa, so minta technician dia tengok dulu. So tengok macam mana So ni PC aku yang aku dah bawa kat kedai ni lah. So minta dia tengok-tengok kan. So keadaan dia macam ni lah. Inilah keadaan dia. Ni memang asal daripada masa abang beli PC memang ada pasang macam ni. Sebab kalau ikutkan kalau dah pakai 2 RAM ni, dia nak kena ikut dia punya peraturan. Kena pasang slot nombor 2 dengan nombor 4. Nombor 2 dengan nombor 4. So yang original ni saya pasang nombor 2 lah. Ni PC pun Zaman COVID lah bang. tapi betul lah, dalam bulan ni orang
Orang upgrade kan PC apa? PC sama COVID. Tak compatible lah orang. Dah semua sebab dah kacau kat program ni. Okay, dah settle lah untuk upgrade PC. Total yang aku bayar adalah sebanyak 670 untuk 512GB SSD dengan 8GB RAM DDR4 3200 mmHz. Betul lah. So alhamdulillah, abang tu pun banyak bantu, banyak sembang-sembang dengan dia pasal PC. Dah settle lah PC. Kita balik rumah, kita pasang pula tengok macam mana. Berat juga. So ni aku buat kat kedai, nama dia PC Image, dekat Wangsa Maju, Wangsa Walk. Okay, dah settle PC, kita letak balik dalam kereta elok-elok. So nanti kita pasang kat rumah, kita tengok condition dia macam mana. Okay, kita dah letak elok kat belakang ni. Time to go. So macam yang korang nampak, ini adalah video aku masa aku upgrade video RAM aku. So selepas lebih kurang aku rasa hampir 1 bulan aku gunakan PC aku ni. Ni aku dah upgrade RAM 8GB extra, so akan jadi 16GB. And then aku upgrade SSD 512. So far alhamdulillah aku berpuas hati dan aku rasa cukup lah untuk aku. Mungkin pada orang lain, editor video yang lain, diorang perlukan spek yang lebih tinggi. Tapi untuk aku rasa aku seadanya. Sebab aku yang macam korang nampak pun, aku edit video guna CapCut. So aku tak pandai sangat bab-bab ni. So aku berpuas hati lah. Dan cumanya kalaulah diberikan rezeki lagi, mungkin aku akan upgrade graphic card ke yang lebih baik. Sebab aku punya sekarang pakai graphic card yang spek yang agak rendah lah. Aku tak ingat, tapi nanti aku akan tulis dekat sini untuk korang tahu. So itu saja spek aku. So macam yang korang nampak, yang aku update ni adalah ini 512GB, brand Adata, speed up to 520 MB per second. Ni aku pakai. So mungkin korang ada suggestion lain lebih baik ke apa ke, mungkin One Fine Day aku akan upgrade lagi kepada 1 tera. Kemudian aku pakai Adata DDR4 3200. So yang which is sekarang ni, benda ni aku dah pasang lah dalam PC aku. So aku berpuas hati dan aku boleh rasa speed up yang lagi laju, editing yang tak ada lag. Before this memang lag, kemudian susah nak save. Aku lagi satu, bila nak buat 2-3 multiple work ni, dia agak lag sikit lah PC. Sebab pertama aku buka selalu ialah CapCut, kemudian kita buka Google tu kita buka Canva. So benda sesimpel itu pun dah buatkan lag. So as for now, bila aku dah upgrade, much better alhamdulillah. Macam yang korang nampak, aku sekarang tengah playback balik video yang aku record masa upgrade PC tu. So sekarang ni alhamdulillah much better. Video aku tak ada lag, tak ada apa. So memudahkan dan mempercepatkan lagi kerja editing video, so that korang yang mana suka menonton video aku boleh tengok aku lebih cepat lagi atau lebih selalu lagi lah upload video untuk hiburkan korang.